Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita. Saya Cikgu Zuli. Okey, untuk hari ini saya akan menyambung topik yang sebelum ini, iaitu tambah dua nombor tanpa mengumpul semula. Sebelum ini saya telah membuat bentuk lazim dan cara pengiraannya menggunakan garisan. Untuk kali ini kita akan cuba menggunakan kaedah jari untuk mengira untuk bentuk lazim. Okey, soalan. Okey. Seperti yang sebelum ini, saya biasa untuk murid-murid lemah, saya minta mereka amalkan untuk menulis rumah pada setiap angka. Dan ribu. Okay, seterusnya kita akan buat seperti juga sebelum ini, kita buat partition. 1, 2, 3, 4, 5 rumah besar, 10, ratus dan ribu. Okay, kita akan menulis nombor yang pertama ini dan masukkan dalam bentuk lazim kita. Okey, 4, 1, 3, 4. Biasanya saya akan mula dengan rumah besar. Okey, pastikan sama 4, 4, 10, 300, 300, 4000, 4000. Okey, ini boleh mengelakkan kesalahan semasa membuat bentuk lazim. Okey, 2, 6, 4, 1. Okey. Simbol tambah ini kita letakkan di luar petak di baris yang kedua. Okey. Sebelum ini kita belajar macam mana saya menggunakan garisan untuk menyelesaikan soalan ini. Untuk kaedah kali ini kita menggunakan jari. Okey. Pertamanya, kita mesti menyelesaikan rumah yang terakhir sekali, iaitu rumah sar. Rumah yang paling kecil iaitu rumah sar. Sentiasa bermula dengan rumah sar, 4 dengan 2. Mesti menyelesaikan mengikut rumah mereka sendiri. Kita tak boleh tambah sar dengan rumah 10. Dia dah berlainan rumah. 4 dengan 1 sudah berbeza rumah. 4 dengan 6 pun, sar dengan rumah 10 tidak boleh ditambah, sebab mereka dah berlainan rumah. So sar cuma boleh tambah dengan sar saja. Sar dengan rumah sar sahaja. Okey, tidak boleh jumble dengan rumah yang berbeza. Okey, 4 dengan 2. Di sini 4 dengan 2 saya menggunakan kaedah nombor yang paling kecil saya akan letakkan yang pada jari. So 4 dengan 2, 2 ialah nombor yang terkecil. So saya letakkan 2 jari, 2. Okey. Tidak ada kesalahan untuk kita menyebut sesuatu nombor semasa dalam peperiksaan. Contohnya 4 dengan 2, 2 saya letakkan pada jari saya. 4, saya sebut perkataan 4 menggunakan mulut saya supaya telinga saya boleh mendengar. 4. Okey. Tak perlu takut untuk menyebut ataupun malu menyebut semasa dalam peperiksaan. Tak perlu. Masa untuk membuat latihan pun tak perlu malu untuk menyebut 4. So just keluarkan daripada mulut kita 4. Sekarang ni 2 sudah berada di jari kita. 4 sambung 4, 5 sambil bentuk jari, 5 dan 6. Kita menyebut sambil bentuk jari. Okey, 4. Nombor yang ini ialah 4. Sebut. Tak perlu sebut dalam hati. Apabila kita sebut dalam hati, telinga kita tidak mendengar, susah otak untuk kita untuk proses. So sebut, keluarkan suara kita. 4. 2 sudah berada di jari. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Sudah dapat jawapan 6. Okey, 1 dengan 6. 6 lebih besar daripada 1. So kita naikkan satu jari. 6. Sebut 6.
7. Okey. 6 kita sebut 6. Satu jari sudah bersedia. 6, 7. Okey. 4 dengan 3. 4 lebih besar daripada 3. So, saya akan gunakan 3 jari, naikkan 3 jari. 3. 4 saya sebut 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okey. 4 dengan 1. 1 lebih kecil daripada 4. So, saya naikkan satu jari. 4 ini saya akan sebut 4, 5. 4, 5. So, jawapan yang kita dapat ialah 5, 7, 7, 6. Okey. Kita tidak perlu malu untuk menyebut sesuatu nombor semasa dalam peperiksaan walaupun dalam kelas semasa menyelesaikan jawapan. Okey. Apabila mulut kita mengeluarkan suara, automatically telinga kita akan mendengar dan otak kita lebih cepat menangkap daripada kita bercakap dalam hati, takut malu, takut orang dengar. Itu tak membawa apa-apa, orang kata tak menyenangkan kita pun. Okey, jangan takut, jangan malu, tapi janganlah menjerit dalam kelas. 4, 1. Tak perlulah. Cakap sekadar telinga kita boleh mendengar apa yang kita cakapkan. 4, 1. Slow tapi telinga kita masih boleh mendengar. Bercakap sendiri semasa menyelesaikan soalan matematik lebih baik daripada senyap terus tanpa bercakap apa-apa. Walau kita bercakap dengan diri kita, ibaratkan kita bercakap dengan diri kita sendiri untuk memudahkan kita untuk menjawab soalan matematik. Tiada masalah. Okey, itu sahaja untuk topik tambah kita tanpa mengumpul semula. Okay, kita akan jumpa dengan video yang lain di hari yang lain. Semoga cara ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid sekalian untuk lebih maju dan lebih pantas dalam mengira. Sekian, terima kasih.